Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudaramu dalam Islam, Datuk Haji Muhammad Fandi Haji Muhammad daripada Yayasan Amal Malaysia bersama dengan rombongan 4 orang kami, Saudara Nazman, Tuan Haji Sobri dan juga Saudara Nazri. Hari ini pada 7 Mei pukul 4 petang kami berada di sebuah kampung di Chad untuk menyempurnakan sembelihan lebih kurang 50 ekor unta dan juga 300 ekor kambing. Dan di belakang kami, background kami ini adalah masjid pertama yang Amal banner di Chad. Surah lihat yang berwarna hijau dan bagaimana ramainya manusia di sini yang memakmurkan masjid. Boleh tengok betapa mereka memakmurkan masjid. Cuma pada waktu ini mereka solat di luar kerana di dalam masjid terlalu panas. Jadi insyaAllah di masa depan saya harap semua yang mengikuti video ini sama-samalah datang bersama Yayasan Amal Malaysia bawa amal korban untuk dibuat korban di mana-mana tempat yang kami jalankan. Jumpa lagi tahun depan insyaAllah dengan korban yang makin tambah bagus dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.